Ratu. KK Ratu. KK Ratu. KK Ratu. Selamat kembali bersama kami di Nak KK Ratu bersama saya Aidil Jofrey. Saya Alpha Cantona. Wah. Podcast ini ditaja oleh Frida Ejen Masyarakat. Kalau nak beli, jual atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat. Kalau tipu tidak berkat. Nak bahasa French. Silakan. Bonjour. Asal depan dia bunyi macam China. Macam ni ya. Shopee. Shopee, French yang dari Shopee. Shopee man. Okay, apa khabar semua? Terima kasih mendengar. Terima kasih masih mendengar. Sudah. Okay, sorry. Okay, terima kasih kerana ada feedback dari episod lalu pasal kita Singapore Premier League. Feedback yang bagus lah, yang bagus. Orang nak dengar lagi. Ada orang kasih nickname Mat. Kau cakap Jurong Kia tadi, orang kasih Jurong Jewels. Jurong. Bagus juga. Itu nama tim netball. Netball. Tak salah aku, one of the comment cakap tu nama tim netball Malaysia. Aku dah tahu. Jurong Jubilee. Bukan Jepun juga. Okay lah. Terima kasih kerana masih mendengar. Thank you so much. And Jurong Jackson. Sorry. Masih. Thank you so much again. Jangan lupa follow kita di Instagram dan juga TikTok Nak KK Ratu dan juga Spotify dan juga Facebook. Bukan. Spotify dan juga YouTube. Subscribe. YouTube, Okay, jangan lupa subscribe. Sorry, tangan aku merah-merah, baru makan tadi. Obvious sangat ni. So kalau nampak lah. So thank you so much. And of course, like kita cakap itu hari, kalau nanti masih merah, pakai glove kita masih akan berbual pasal bola. Banyak lagi topik pasal bola. Minta maaf, kita akan pasal sekarang ada football fever. Man. Come on man. Season baru habis. Season baru habis. Benda-benda baru yang akan datang. Baju-baju Singapore. Tercakap baju-baju Singapore baru nak keluar. Okay. Itu semua nantilah. Hyundai Cup and Asian Cup semua. Boleh. Okay, untuk hari ni kita akan macam awak semua nampak, kita pakai jersey klub kegemaran kita. So macam kalau yang belum tahulah, apa yang belum tahu pasal apa? Alpha ni peminat Manchester United. Kantona. Dia seorang. Kantona. Untuk saya peminat Liverpool. Okay, aku nak tanya kau benda ni. Kau support Liverpool daripada tahun berapa? Tahun Tahun aku rasa daripada aku around 7-8 years old, 1997, 1998. Okay, boleh. Kau? Aku daripada 1996 atau 5 lah. Pasal my late father, my late brother dengan abang aku, Jono, memang suka tengok bola pada meja. Jadi aku faham lah tengok dulu. So aku jatuh cinta satu player ni, Cantona. Okay. Tak tahu dia suka buat gini Cantona. So dulu aku suruh sebut apa tau? Cut Cut apa? Cut kali bapak aku, bukan cut lah, shoot. Kira pelat lah. Okay, masih boleh dimaafkan. Dekat dengar cut. Betul lah. Boleh. Macam I think I share the same story pasal bapak aku Liverpool fan. Dulu aku suka bila bapak aku tengok bola, macam kita just duduk and just watch, right? What our parents tengok. So dulu aku actually minat Newcastle. Kau tahu kenapa? Pasal baju dia belang-belang hitam putih. So Newcastle pun dulu hot juga. Dulu hot. Dengan Liverpool dulu hot tu. Yes. So after I understand that, I followed my father as a Liverpool fan lah. Bila aku dalam 7 tahun gitulah. Okay, so player yang kau first tengok macam pasal kau support Liverpool lah, siapa? To me is Patrick Berger is one of them yang masih at their peak lah. Asal Patrick tu dong. Betul Patrick Berger. Betul lah. Patrick Berger lama lama. Macam kau Cantona. Like for me, I don't have a significant player yang dulu aku tengok when I was like 7 to 8. But when I understand football more deeper, macam dah primary 6, secondary, baru aku macam want to learn more. I like to watch Steven Gerrard dulu. It's orang akan cakap, ya lah dia ni klise ya player. Mesti Liverpool fan, mesti Steven Gerrard. By the way, dia ni tahu aku Man U fan. Tapi one of the Liverpool player yang aku suka is Steven Gerrard. Betul. Because he himself is a midfield player dulu. So kau midfield dulu Mat. Captain Mat. Dah tu dulu. So pada aku macam I like how hard he is. Yes. And kau tahu like siapa yang kena laku lah.
be it in the game atau in trading, aku akan macam gitu juga. Yeah. Sampai boleh jadi gaduh, which is not a good thing lah. I'm not proud of that. Yeah, not good thing. Not good thing. Kadang-kadang play teammate sendiri pun aku nak macam orang cakap, what's the point? Dia rasa dah macam professional tau. Macam wah gaji mil tau. Tapi secondary school dia main mental. Dia main mental tu dah ibarat macam siapa tau. Perangai senior player macam Roy Keane. Apa kau lembik lembat. I mean that's how Gerrard is. Dia masuk. Kalau dia masuk, it's hard. Tak ada sikit-sikit je. Tak ada sayang-sayang. So kalau Liverpool, memang aku suka Gerrard. But if you ask me dulu, kalau aku tengok team lain lah, I like macam siapa You like macam siapa? like macam siapa dia? Frank Lampard. Okay. Thierry Henry. Oh, that kind of players, That one is all time Premier League player. Dia all time. Aku that's why when England Lampard dengan Gerrard, superb, tapi tak pernah menang apa-apa. Ni I will touch on that sebab okay, tu nanti World Cup episode lah. World Cup dia Lampard, Gerrard, kau jangan lupa satu orang lagi. Paul Scholes more attacking lah kan. Okay, tak apa. Ni tiga nanti. The next week kita berbual. Okay, so kita akan berbual pasal EPL tahun ini Okay. 2025 and 26. 26. The season 25-26. So Okay, kita congrats lah untuk Arsenal after 22 years. Well done lah guys. Well done. Aku tak peduli lah korang menang by corner kick, set piece. Tapi korang consistent. Win is a win lah. Win is a win. Consistent, betul. Sebab pada aku they deserve it. So sebab dah berapa tahun diorang second kan. So this year diorang menang champion. Aku memang nak diorang menang. My brother is a Arsenal fan. So bila Oh, you Arsenal fan ah? Yeah, so Congrats lah bro. Congrats lah. Double lah. Kau pernah double loh. Tak ada kau pernah treble lah. Tapi tak lah. Double lah. Kau pernah double lah. So kau masih nak cucuk nanti. Okay, So so bila diorang dah berapa tahun ni menang, got second place, kau take dia punya pattern sama. Diorang dari start of the season bagus, lepas Christmas diorang drop. Aku tak tahu lah. Tak, lepas Christmas mesti top 6 mesti perangai. Dah main-main angin. Apa dah makan turkey banyak sangat bers ya? Yeah, so macam it's like that lah. So bila this season after Christmas diorang masih menang all the way, aku cakap adik aku, I think this year korang angkat lah. Yalah. Yeah, because dia consistent and perangainya si Man City asyik draw ada kalah. Aku macam apa ke yang sekarang diorang dah drop pula. So maybe Pep pun dah main angin dia punya last season kan. Dia tahu dia kita mungkin dapat tahu lambat, tapi pada dia dah tahu siang-siang yang dia dah nak tu. Tapi tak tahu lah, mungkin last season pun orang nak menang. I mean diorang menang 2 apa, FA Cup dengan Carabao. That's the last 2 yang dia akan last season? Last 2. Oh, last 2. Yang dia menang lah last 2 trophy yang dia menang untuk Man City. So I think they really, I think they also want to win the EPL lah. Siapa tak diorang nak kan? menang the Tapi aku sengaja bangun pukul 3 pagi tu tengok Bournemouth lawan Man City. Aku expect Man City bantai diorang tau. Kau bangun pasal aku tak nak Arsenal bang. Aku tak nak Arsenal menang. Oh, kau tak nak Arsenal menang? Okay. Aku tak nak Arsenal menang. Okay. So aku nak diorang fight. Pasal that time ada satu kali Arsenal draw, Man City dah advantage. Oh, botol. Yang botol tu kan. Aku dah cakap, baik lah siya. Then after that macam Bournemouth score first goal tu, aku cakap, apa siya ni? Second half, come on Haaland. Tak score sampai last minute, injury time. Draw pun tak cukup untuk diorang. Ya, betul. Terus besok pagi aku pergi kerja, Arsenal fan dah beratur. Oi! Wah. Tak beratur. Alih-alih kedai aku Arsenal kalau ada kedai kau? Bukan. Heat map. Kau tahu heat map yang boleh lari kan? Kalau kedai aku ada heat map, kat Arsenal je side tu merah je. Oh, merah je? Like, boot tak ada orang pandang. Ibarat macam kalau macam Grab, heat map, situ je. Banyak order. Gitu. So macam leher kau gini jauh deh. Ibarat kau straight. Terus aku macam dah penat aku tengok sana. Excuse me. Kan dia macam, kan baju kat West tu Arsenal, Liverpool, tak, Man U. Arsenal, Man U. Liverpool kan kedai Liverpool. Liverpool tak ada. Tadi kau potek. Kau baru pergi tadi. Jangan semua kat situ je. Melekat je kat situ. Arsenal dengan Man U. So Man U pun tak ada pegang. Semua kat situ je Arsenal tu kena. Tapi adalah Man U fans sekarang dah happy balik kan. Dah bagus pun team dia balik. So diorang dah start beli balik. Okey lah. Tak. Sekarang banyak orang Man U fan beli apa? Dah beli jersey, letak Champions League. Welcome back. Fed up siap nak tak Champions League back. Berapa tahun tak main Champions League?
2, 3 Siap. Aku rasa lebih. Ya ke lebih ke? Tak ke? Tak lah. Okay. When last kau Champions League? Nampak sangat dia ni dah lama tak tengok bola guys. Tehat apa? Tehat. Ya, aku pun lupa bila lah. But yeah, welcome back to the Champions League. Okay. Okay. So yeah. 3 Berapa 3? 3 trofi lah Champions League. Bilang je dulu. 6. Yeah. 3. Okay, kita nanti. Tak sabar je. So Arsenal orang banyak cakap. Premier League 20. Aku bilang dulu. So macam banyak orang cakap orang ni menang by corner lah apalah, tapi aku tak peduli. dia deserve it lah. Deserve it. Itu part of the tactic apa. Kalau ini cara dia nak menang ada. But what surprised me this season aku tanya kau dulu, apa yang surprise kau this season? Surprise EPL. West Ham relegate. Tak percaya aku. Aku nak Spurs. Okay, kenapa? Aku benci Spurs. Ni pasal pendapat kau benci Spurs Sebab aku, kalau aku fikir tai, aku fikir Spurs. Asal? Itu one of the Arsenal punya rival lah. rival lah. Tapi asal kau sebelah kau nak Spurs ni? Tak kan, diorang ada diorang punya, apa tu panggil, is it Chance lagu? Chan. What you think of shit? Spurs. What do you think of Spurs? Shit. Tu macam sedap lah. Okay. Lagi pasal diorang menang Man U last season Cup. Pada aku what surprised me is Crystal Palace. Crystal Palace is one of the diorang menang European Conference. Diorang menang trofi Kalau European. Arsenal kat conference mungkin diorang menang. So Crystal Palace menang conference and they qualify for Aston Villa Europa. So Aston Villa menang Europa League, masuk Champions League. Yes. And a lot. Even Sunderland yang baru naik. Dia kat nombor berapa mat? Dia main Europe tau next season. Yes. So yang main Europe is Sunderland, Brighton, Bournemouth. Brighton conference lah. Europa yes, Bournemouth dengan Bournemouth dengan Sunderland. Kau imagine being a Chelsea fan yang tak main Europe. Kau tengok Brighton, Sunderland dengan Bournemouth main. Kau baru menang yang club apa? Itu je yang diorang boleh banggakan. Diorang boleh break pasal benda tu 4 tahun mat. Oh ya. Next Club World Cup is 4 years Tapi later. diorang dah ada Champions League ya. Cuma benda diorang dah menang. Ya. Even yang Tai punya Cup Conference tu pun diorang dah menang. Tai. Tak baik. Kalau kita pun macam kalau tim kita kat bawah pun, kita pun nak trofi juga. Pada aku ialah Sorry Mohsin, sorry all the Chelsea fans. Tapi diorang dah menang each one of the European trophies yang ada lah. Tapi aku tak benci Chelsea sangat lah. Tak, Chelsea okay. Apa pendapat kau tentang Man U this season man? Tentang aku pasal Man U this season, aku ni nak relegate je. Mana kau boleh fikir club kau nak kena relegate man? Sebab apa yang you started off the season with Amorim, correct? Yes, Amorim, betul. So dia masih degil lah nak pakai dia punya sistem dia yang tak boleh pakai kat Premier League. Orang cakap jangan degil, masih nak pakai sistem dia, masih macam ego lah. Okay lah kau punya decision. Tapi kau punya players tak boleh adapt kau punya playing style. Susah. Okay. Bila Michael Carrick masuk, aku cakap tak apalah, ni main je lah. Kau dapat top 6 pun jadi. Surprise. Top 3. Congratulations. Sebab dia kalau sport day kau dah boleh naik podium. Yeah, betul. Sebab bila Carrick masuk, ni bukan player dia saya ni. Betul. Bila yang dia patah balik first game lawan siapa shit. Aku pun lupa dia first game. Tapi dia menang kan? Man City is it? Man City ke first game? Man City. Aku cakap bila menang ke draw? Tu menang. Menang. Tu Man City. Tu cakap ini Mayu tahun berapa? 2000. Kau terfikir macam Carrick main balik Aku tengok ni 2012, 2011 punya Mayu pun tadi main. So, aku tengah tengok game tu dekat rumah adik saudara aku. Okay. So aku baru tahu yang macam bilang, arwah tu support Man U, terpaksa aku support Man U fan. Satu je Liverpool. Amin. Dia seorang je. Jadi je lain ni murtad Murtad. So bila tengok ni Man U ke dia? Aku cakap ya betul tadi. Aku cakap okay, betul. Aku tengok okay lah, good lah. Okay, baru satu game lah.
Tahu cakap, kalau dia ni kalah 2-3 kali, okay, masih boleh survive lah. Kalau dia macam kalah 5-6 kali kan, dah boleh duduk dan diam. Sebab korang ada satu, so kau macam satu competition tu. Kau ada Premier League dia tinggal, siap. Sebab semua carry is Darren Fletcher tu yang dorang draw. Fletcher is From under 21 reserve satu team. game je kan. Satu game. Lepas tu masuk datangnya carry. Tu terus lawan Man City menang. Then tapi dia fixture pun rabak-rabak siap. Rabak, ya. Pasal dorang masuk tu. dorang tak expect yang carry akan, tak ada expect asal dorang top 3. Betul. To be honest, aku pun tak expect. I didn't expect Carrick to bring Man U to the top 3. Pasal aku ingatkan this is another Solskjaer lah dia. Yes, another Solskjaer. Macam because dia ex-player, dia masuk kasih fan happy, tapi tak kasih result. But he deliver. Daripada number 14 ke 15 tau. Ya, tak lah. Bila Amorim tinggalkan dia, dorang pada ni from 14. 14? Betul. Itu pasal aku cakap, tak lah, I'm happy. Tak jauh sangat lah. Jauh tu. 14. Itu aku cakap, dia dapat top 6 dah bagus. Tiba-tiba top 3. Ui, jauh weh tu. Jauh sah. Kira tim-tim lain pun main peranan nak kalah. So yes. One of the yang top 10 nya team lah. Kan banyak. Kau tengok top 10 nya team. Cuma gila tu. Cuma dia main point dekat-dekat. So yes, dia kat nombor 14. Tapi point dia point dia dekat dengan nombor macam 10, 9 yes, betul. Point tak jauh semua di season. Tu yang fight tu. Ya, tu yang fight. Even Liverpool tak tahu diorang masuk Champions League sampai last game tau. Dia ke? Dia tak. Lepas Bournemouth kalah, dia second last game Bournemouth dengan Man City tu, Bournemouth draw, baru Liverpool dapat confirm spot dekat Champions League. Kalau Bournemouth menang tu game, Liverpool tak akan tahu sampai last game. Pasal Bournemouth belakang kita 1-2 point je. Okay, sekarang nak tanya pasal Arnold Ancelot. Arnold ayam. Arnold Ancelot. Congrats, kena sack. Duk. Dia baru kena sack beberapa hari lepas kan. So bila aku dapat news tu, aku kat work. Kau fed up, aku nak balik sah. Kat work. Apa yang dah buat aku macam gini sah? Aku kat work. Aku macam nak tumbuk. Bro, the only time you speak English with me, start of September. I tell you first September je kita berbual English. Halloween. Apa yang aku kat work gelis aku tiba. So bila aku dapat message tu, orang semua dah busy message, okay. Aku buka Instagram. Macam kawan message aku tak percaya, so aku nak confirmation lah kan. Aku selalu tanya member aku, Fabio. Okay. So aku nak confirmation, aku buka lah Instagram, terus aku dah nampak kan news tu, macam aku menang Champions League tu. Aku happy sial. Mestilah. Kalau aku sebagai Liverpool fan, butut. Ni botak berhambus lah Syul. Ya, so banyak orang, aku tak tahulah, banyak yang aku dengar yang tak happy yang nak dia dibuang. Tapi there are some fans yang cakap give him a chance. Pasal technically he is rebuilding the team. Ini pendapat orang yang nak slot stay lah. Technically he's rebuilding the team kerana player-player Klopp semua dah nak tua. So he is changing the team. So yang ada cakap let him stay for one more season and all that. And at first Slot pun cakap dengan, bila press conference Slot cakap I am the manager, so korang tak payah risau. I am the next season aku masih manager. So aku tak tahu apa jadi in that 10 days after the season maybe end. Ada yang sebab bila time gini kau akan berbual dengan kau punya owner apa. Macam Amorim lah, dia berbual owner dia ego. Tu dia orang sack dia. Dia dah degil. Dia dah tak peduli apa orang cakap. Kan time yang dia play last game tu, dia dah berbual merepek sikit lah. Pasal cakap aku manager apa, so kau macam aku pun suka apa aku nak buat. Is aku punya vision, aku pun tengok gini. Betul lah. So like kita nampak players leaving in Liverpool, you know, players unhappy, you know. So macam if fans cakap tak, orang tak nampak, mungkin the owners, the next people yang owner tu akan berbual is to the players lah pada aku. Like maybe the players punya unhappiness pun nampak sangat and all that. So and selama ni aku cuma nampak Van Dijk je yang post pasal Slot. Yang player lain aku tak nampak yang macam cakap pasal Slot. Bila Slot kena Dutch dengan Dutch mah. Maybe betul. Dutch dengan Dutch mah. Dutch dengan Dutch. Tapi Kepo tak Gekpo. Tak tahulah. Gakpo tu pada aku dia
tersepit kat tengah-tengah. Dia pernah bagus. Like okay. To start off kita cakap pasal Klopp dulu Memang Klopp memang dah tak ada kena dengan Klopp ni. Tapi Klopp ni dia pandai guna player. We see Robertson from Hull City yang tak ada orang kenal, yang betul. duduk kedengkek. He made him a world class left back tau. Yes, betul. Klopp is the kind of manager yang tahu pakai player, tahu strength. Nak cakap semua manager mesti tahu strength players lah. Maksud aku is dia tahu tukar player tu jadi a world class player. Sekarang Kekes kan, bila dia baru masuk left back tu, dia a bit lost tau. Kita boleh nampak dia a bit lost. Tapi aku imagine if Klopp was still here, he could change Kekes into a world class left back also. Dia tahu guna, dia tahu motivate people. Some people say Klopp Slot ni dia tak pandai berbual kat dressing room. There are rumours saying there are rumours saying that Slot ni tak pandai berbual dalam dressing room. Seems to Amorim lah. Bila dengan Carrick sama juga. So bila Van Dijk kasih thank you message kat Instagram tu, dia cakap thank you trainer. Trainer. Yeah. So kita tak faham apa makna message tu. So kalau dari surface, maybe he's just a coach, not a manager. Maybe. Mungkin. But for me, memang korang nak cakap aku fan apa pun, korang cakap we must back our manager and the club. Of course I still support the club, but I want the best for the club for me. But apa yang Slot buat, memang korang akan ingat aku, dia menangkan kau your 20th title tau. Yes, tapi pakai ni Klopp punya squad. Exactly. Itu aku tak nafikan. After he sell Diaz and all that, our wings are like salah. Actually tak payah jual Diaz ya. To me memang tak. Tak kau perlu, simpan Sol. duit yang kau beli Isak tu, kau tak payah jual Isak. Kau simpan duit yang kau beli Kau Isak. tak payah jual Isak. Kau tak payah jual Diaz. So Diaz kau stay. Tak payah jual saja dia. That's why. And maybe kita tak tahu apa jadi belakang tabir tu. But also orang akan cakap maybe Diogo's death plays a part in the players punya mentality. Maybe. We never know. We never know. Dorang professional player pun dorang ada hati perut. Tapi Arnold pun dah left. Arnold left tak apalah, tak kisah. Asal saya tak suka kalau Arnold left. Aku tak suka. Dia memang bagus, Mat. Dia ibarat apa tau? Kalau kau ingat kau main club dulu, dia ada player bagus tapi dia buat suka hati dia pasal dia tahu dia bagus. Kau ingat? Macam kita lah. Kau main club ke kau main apa, aku tahu aku bagus. Aku lambat pun aku tahu aku dapat main. Oh dia gitu Tak, dia tak lambat. Bukan lambat tu aku kasih example. Okay. Tapi dia macam gitu pasal dia tahu aku bagus. Okay, So sekarang the world needs me at that point in time lah. Right back kan, the world wants me, all the club wants me. Okay. So understand. pada aku a bit salty pasal he left in not a proper way lah to me. Dia free agent ke tak? Free. Oh, okay. Tapi ya, aku tak tahulah. Itu cerita 2 season lepas lah. But dia kat Real Madrid pun tak perform ber. Tak dapat call up World Cup ber. Tak rugi lah kita. Banyak. Okay, tu next. Next. Banyak tu call up punya topik kita boleh berbual. Banyak tak dapat yang kita expect dapat, tak dapat. Okay. Very weird decisions this World Cup. A bit weird. So yeah. So itulah. And I think finishing 5th, qualifying for the Champions League is already a bonus. Already dah bonus lah. Man U atas kita je aku dah tak happy at this rate. Like because Man U is not performing. It's only the last few games yang Carrick masuk dia perform. Kau tengok how much we drop sampai Man U boleh naik atas kita. One thing pasal Onana kita menang first 5 game of the league tau. Orang cakap wah Liverpool bagus je, ada so lah the words. First 5 game menang, lepas tu sebab kita dah ketipikan Onana. Onana bukan dari season start dah tak ada. Ada. Dah loan. Ada. Season start masih ada. Ada. Bukan dah keluar ke dari season start? Ada. Lemans tu masuk bila? Dia so-called half season siap. So Onana pun half season. Tapi Onana balik kan? Kakak dia dapat first 11. Tak dapat lah. Rashford pun balik. Stay Barcelona. Barcelona tak beli. Stay. Dia cakap dia nak stay. Dia nak stay Barcelona ke? Barcelona baru beli Anthony Gordon. Kau cakap tak cukup duit. Anthony Gordon kau beli. That's right. So yang pasal Onana bila ni Lehmann masuk kan. Lehmann nama dia. Lehmann pakcik kau. Sini Lehmann. Oh ya, Amorim beli dia lah, setengah jalan. Aku tahu. Lehmann tu. So so Lehmann masuk sebelum Amorim boleh buang. Yes. Bila aku tengok dia claim as a goalkeeper, kan bila kau bola cross kau nak kena claim kau punya bola apa tu. Bila dia claim, aku cakap
this is a decent goalkeeper. Aku tak cakap world class. Okay. So pada aku dia masih Okay lah, ada mistake jugalah. Keeper yang kita nak macam gini very decent, relax je. Macam Onana, astaghfirullahalazim. Aku boleh sakit jantung saya tengok dia ni. Aduh mak. Jangan sebut nama Aku tak nak sebut nama Ya. So one of the player is Onana lah, dapat keluar. Then cara bila Carrick masuk, aku tengok cara after every game diorang celebrate. Korang menang trofi ke pasal sampai salam Carrick, Casemiro. Salam geram ya pasal nak tampar ke Carrick kau. Relax, dia bukan members kau. Aku tahu dulu pernah jadi copy assistant coach juga, tak kisahlah. Tapi diorang punya cara after winning game, wah, celebrate betul. Kita nak champion. Diorang at last diorang dapat find the momentum, proper gameplay. So macam aku nampak, aku dah nampak macam the passion is there. So aku tengok pun semangat lah nak tengok. Betul. Walaupun kau kalah 2 game kan, tapi kau passion masih ada. Aku puas hati. True. So so I mean both of us are happy where we are. Right. Correct. Walaupun kita tak menang apa-apa, tak ada trophy this year. What goes around comes around lah. Tak semua team akan stay on top lah. Betul. Pasal ni bukan German League. Itu yang bilang dulu. Bukan French League. So macam time kita kecil-kecil, time sekolah, Fuad selalu Man U balik atas, Liverpool selalu kena kutuk, aku selalu kena kutuk. You know, aku dapat happy satu kali je bila aku pergi sekolah kita menang Champions League 2005. Istanbul. Istanbul. So now then when Klopp game in, Liverpool kat atas, korang pula kat bawah. You know. So aku tahu bila dah habis is bila Ferguson retire, that's the aku cakap turning point. Turning point, cakap habis. Moyes habis, settle. Aku cakap dah habis. That was shocking actually, Moyes. So so back to Arsenal, the Champions League. Champions League lah. But congrats to Arsenal lah. Okay, itu. Gitu je aku cakap. By the way, you all not the biggest club in Premier League. Aku bilang dulu, to the Arsenal yang masih di dulu, kita paling bagus, kita paling ada biggest club in Premier League. No, no. Satu kali Arsenal fan datang aku cakap we are the biggest team in the Premier League, aku sapak. Aku buat ni untuk TikTok. Kita ada invisible. Man U yang menangkan korang. Man U beat korang diam. Tu memang bagus lah, korang ambil lah. Tapi ingat, siapa masih ada 20 Premier League? Siapa? Ni dua. So okay, Champions League. Okay, so I mean kita baru tahu yang PSG won back to back. 2 titles back to back at Champions League. Gila baban lah ni team. Nobody have done that except for Real Madrid. So congratulations PSG and Arsenal, good luck, try again next time. Tapi Arsenal, give them credit, diorang tak kalah satu game pun Champions League sampai semi-final, tak kalah. Tapi aku dah geram sikit dengan Arsenal fans lah. Maybe bukan in Singapore punya fans, yang dekat AFTV diorang kan. Diorang nak Champions League tu colour gold lah kalau diorang menang Champions League. Pantat. Dia cakap sebelum korang buat ni, team lain dah pernah buat. And the only team yang menang all the way straight is Bayern Munich. So? Menang bukan draw satu game menang all the way from group stage sampai ke final, menang Bayern Munich. Betul. So I think Arsenal ada draw juga, bukan semua menang ada draw juga. So aku tak ada, aku nak Arsenal menang actually, tapi dia punya fans aku macam sort. Okay, to be honest aku pun tak ada hal dengan Arsenal. Tapi bila aku tengok video-video Arsenal fan ni, yang buat aku sort. Betul. Aku tak nak cakap pasal Singapore punya fan lah. Pasal aku Singapore punya fan, Arsenal fan, aku friends pun macam masih ada tapi tak banyak. So macam adik aku is one of them, one of my work friend is, two of my work friend is. Tapi diorang macam kata tak bias, diorang faham pasal bola. Cuma diorang tu yang kat sana. Aku macam menyap. Tapi aku nampak juga dua post pun, aku cakap korang dah ikut korang punya AFTV korang dah start Macam Iran's in the blood, that Iran's in the club. Kalau Man U fan macam gini, aku maki Zak. Betul. Kalau ada Man U fan macam gini, aku maki. Ada Man U fan, Liverpool fan, ada je yang toxic gini. Bukan toxic mat, dia macam always
stand for the club. Macam club dia rabak pun dia kata, oh club aku paling baik. I mean, bila club kau tengah rabak, rabak, you must admit lah. Kena admit. Kau jangan tak admit. Macam kau kalah, tak ada club kita tetap kena. Come on lah bro. Okay, so macam orang semua tanya tau, why do people hate Arsenal so much? Bila Arsenal lawan PSG, ada orang buat meme yang the whole world is supporting PSG. Tak ada orang support Arsenal. All the Premier League yang pernah menang European Trophy semua tengah support PSG. Yeah. So it's kenapa Mat? Like kau cakap the fans and everything. Is that all yang kena buat orang hate Arsenal so much? It's not about Arteta. It's not about the owner of the club. It's not about Arsenal players. It's the fans. It's really about the Kau rasa AFTV kalau tu. Arsenal tu, club tu tak ada peminat, kau rasa orang support club, orang akan nak Dia bukan tak ada peminat. Dia kalau macam Arsenal fans macam very behave, tak ada macam boba world, orang akan support Arsenal. Kau tahu tak? Tiap kali macam kau tahu kau punya Premier League team, sekali kau tahu kau punya Premier League team kau ni tengah pergi final, semua orang akan support kau punya team. Betul. Orang nak kau champion. Tapi Arsenal je this. Apa sebab tak nak? Sebab fans je. Teruslah aku cakap. Lepas tu kan diorang dekat TikTok tunjuk video kan, siapa lagi bagus, Saka. It's better than Messi. Aku cakap kau sakit lah siap. Satu kali sepak rambut kau kerinting jadi straight, aku cakap. Habis dia cakap Gyökeres tu lagi bagus pada Luis Ronaldo Nazario. Kau gila ke apa siap? That's how delusional the fans is. Ya Allah, aku kita pun tak kita tak bandingkan Salah dengan Messi ke Ronaldo. Aku tak cakap Wayne Rooney is the all-time Premier League. No, aku akan cakap Thierry Henry is all-time Premier League player. Dia baru datang. Dia dengan Alan Shearer lah. Saya betul. Ya, Alan Shearer. James Milner. Kau jangan lupa siap ni semua. Kau jangan cakap Saka. Satu kali sepak Saka kau keluar. Apa Saka buat? Aku geram siap. Okay, sebelum tu aku nak ada yang tak happy tau. Aku pernah tanya kawan aku. Okay, kau happy tak Bruno Fernandes menang that Player of the Year award? No, Declan Rice sepatutnya. Okay, kenapa? Bagus semua gini. Kau pergi baca stats kan? Berapa assist Declan Rice ada? Berapa je? Gol berapa? Siapa? Bruno Fernandes banyak saja. Dah tu tak apa. Okay, passing rate. Dia ada 2000 lebih passing Tapi yang dia tengok passing ni mana? Semua ke belakang. Back passes yang lebih. So macam kalau kau cakap Bruno, okay, aku accept yang dia boleh menang. Tapi aku tak boleh accept is Szoboszlai tak nominated pun sial. Tak nominated pun Szoboszlai. He played every single minute. He scored goals. He play at different position. Maybe itu semua tak dia ambil. Itulah, tak dia ambil markah tu. Tapi to me like he is one of the outstanding ones. Yes, for this season. Aku tengok macam lawan Man U, janganlah kasih Jenny shoot, jangan kasih dia ambil free kick. Dia dalam bila lawan Liverpool, Jenny si suar ni bawa slide ni. Okay, back to the Champions League nanti. So I mean Arsenal wasn't playing a good game, except for the goal that they score. They are defending. Tapi dia defending pada aku solid juga. Macam orang tak lah, lepas diorang skor 6 minit tu, lagi berapa puluh minit tu diorang kat belakang. Betul. So diorang nak main satu gol terus defend all the way. The only time aku nampak diorang attack is when Kvaratskhelia dengan Dembele keluar. Dan diorang dah tahu dua-dua dah tak ada kan. Diorang nak attack. Yes. Memang diorang nak tunggu two man counter game lah. Tapi Luis Enrique otak geliga lah siap. Baik. Aku cakap macam ni dia stay, dia nak try the third one. Kalau tak, dia actually bila dia dah menang second tu, aku expect macam dia nak tukar challenge kan. Aku expect dia nak pergi Liverpool. Aku macam nak dia kat Liverpool. Aku nak dia saya actually masuk kat EPL lah kan. Macam dia pun tak pernah kat EPL apa. So tapi aku rasa tak. He going for the third one, dia dah cakap. He trying for the third one. Sebab dia play football, apa dia buat kat PSG tu kan, a difference lah. Yalah, mana dia dulu Mbappe, Neymar, Messi, mana dorang Champions League mana ni perform sah. Betul. Kau tengok player sekarang yang dekat PSG tu, tak ada yang Vitinha. Itu dulu mana? Wolf tau. Yang main sub pro minute sekarang jadi world class. Habis Dembele tu jadi pro dulu kat Barcelona. Kau tengok jadi apa? Jadi daripada tak main selalu. Aku tengok ni Thierry Henry ke Dembele? João Neves.
Semua tak ada orang pandang tau. Saya Tak ada orang nak tau. tak ada orang nak. Back four dulu pun tak ada orang nak pun saya. Nuno Mendes tu siapa dulu? Tak ada orang nak. Tak ada orang nak saya. Kau tengok apa dia buat. Ya, so macam apa tadi aku nak cakap pasal PSG aku lupa kan, dah lupa. Haus pula. Ya. Macam? Tak tahu. Botol. Ambil botol. Ambil botol tu. Tak ada. Ni ada menu ni. Tak ada tu macam trofi. Letak 3 trofi European. Tak ada. So keep try harder lah. Still try harder. Tak apa, korang have a good team and korang can try harder. Okay, aku nak tanya kau benda. Okay, for the Premier League back to the Premier League. Siapa kau punya first 11 all time player kalau tak? All time? Kau boleh mix around Okay, go post Go, pula. ni go post ni go post. Goalkeeper Aku dulu Alright. Okay. Goalkeeper banyak sah. Tapi aku akan letak Peter Cech. Okay. Peter Yes, aku suka Eric Van der Sar tu bagus. Peter Schmeichel tu bagus. David Seaman. Tapi aku rasa aku prefer Peter Cech lah. Sebab dia dah kepala dah kunyak macam. Macam mana? Kunyak untuk. Kan dulu kepala dia. Tu kena tenang Kena lutut apa? Lutut Dah lutut tak apa. Yang the sub keeper, the next keeper pun kena. Is it aku terlupa siap. Keeper. So, kalau right Aku sabarlah. Keeper lu. Aku Peter Cech. Pada aku Alisson lah. No. Aku suka ball playing goalkeeper. Ni masing-masing Masing-masing. Dia tak semestinya dia all time Hall of Fame tak perlu. Tahu okay. Pendapat sendiri. Aku suka ball playing goalkeeper yang bagus kat kaki juga, bukan kat tangan. Edison. Man City. Oh. Man City. Man City. Okay, Man City. Dia good at delivering balls. Dah banyak assist dia kasih juga kan. So Edison would be my best. Aku punya left back. Evra. I know I left you. You left this guy. I also left this guy. But pada aku Ashley Cole lah. Sial lah. Sibuk sial. Tak boleh. Ashley Cole bagus lah. Ashley Cole bagus lah. Bagus. Correct. Kau boleh choose the same player. Tak kisah. Okay, pada aku I still take Ashley Cole. Ashley Cole kan. Kalau orang tanya best left back, Ashley Cole. Jangan berbual aku cakap apa. Siapa Arsenal? Arsenal left back siapa? Sekarang siapa? Ben White. Bukan. Dia cakap paling baik dalam Calafiori. Calafiori. Diorang cakap Calafiori lagi bagus. Ni lagi bagus pada Cafu. Ni Cafu. Ni kaki aku nak kasih. Okay, center back aku. Right back dulu. Not Gary Neville, no. Jalanan. Walker. Yeah. Okay. That's a good one. Walker. Go. Right back. Susah. Right back banyak tu. Aku suka banyak. Kau tahu I'm a right back, you know. Yeah. So aku suka banyak like Abaloa. Siapa tu menu Fabio Rafael. Rafael. Tu yang pendek tapi hard. Tapi hard. Tapi Rafael dia tenang Drogba, dia terpelanting so. Arsenal punya apa ada? Trend lah. No. Trend defending tak bagus. Attacking. Dia punya mindset attack. Okay. Defend. Betul. Banyak orang winger dah Hazard semua dah goreng dia. Okay. Dia defending ni tak ada. Bila dia muda-muda baru nak up, dia main bagus. Pasal dia tahu dia nak sport tu. Ya. Lepas tu dah otak dia mindset dia attack je. Yalah, Klopp dah tukarkan dia jadi apa. Okay, yalah. your best your right back. Aku akan cakap just Jamie Abaloa. Dia tu gila baban je. Abaloa. Okay, aku boleh settle back. Go. John Terry. Don't tell you, okay. Nemanja Vidic. Okay. Dua-dua pernah menang 2 award Player of the Year. Okay. Yo, tu settle back. Aku akan ambil Van Dijk. Okay. Van Dijk is still one of the best pada aku with Vidic. What? Partner. Kau nak fight apa? Van Dijk ke Vidic? Gila. Dua-dua hard. Dulu hard. Dua-dua ada height. Jadi Van Dijk boleh macam tak apa relax, tak apa Vidic boleh terbang dulu. Kau tak dapat aku belakang ada. Siap gila baban. Dua-dua height tinggi siapa? Siap. Berani mati punya. Kan 4-3-3 akunya. Aku 4-3 juga. Okay. Okay, aku Left pakai wing. Left wing lah. Aku punya center mid lah. Aku punya 3 center mid aku tak main. Oh, okay. 4-3 apa?
Apa siap kau? Okay, 3 cm. Sorry. Okay, 3 cm. Okay. Aku punya captain Stevie G. Okay. No Roy Keane. No. Tayu Roy Keane. No. Aku suka dia bagus ya. Tapi dia kena buang MU pasal dia main mulut macam sial lah. Tu pasal Ferguson buang dia. Okay. Stevie G. Frank Lampard. Okay. Kevin De Bruyne. Okay. Okay. Pada aku I will take Gerrard. Aku nanti nampak bias lah. Asal? Pasal banyak Liverpool player. Terpulang pada kau lah. Terpulang lah. Tak, aku sebab pada aku ni yang bagus. Gerrard, Alonso, De Bruyne. Alonso, Gerrard deliver. De Bruyne kat depan. CAM. Sabi Alonso. Bola boleh straight. Boleh straight. Lepas tu naik balik. Turun tak. Okay, left wing. Cristiano Ronaldo. Okay. Like Right wing. Kita habiskan ni 3. Right wing. Mo Salah. Okay. Mr. Titi. Thierry Henry. Okay. I would say Ronaldo, Salah dengan Ronaldo, Henry kat tepi, Salah kat tengah. Aku kasih Henry lari. Agak sama I mean that's the best. Who else can beat these 3? Kau cakap go EPL. Who else can beat these 3? Okay, kalau korang yang ada yang rasa yang lagi baik pada front 3 daripada yang kita cakap ni, pasal kita yang front 3 sama cuma position je lain. Yes. Korang ada 3 yang lagi baik at front 3, korang komen. Kita nak tahu. Tak tahu. Kalau aku rasa macam aku bias pasal banyak Liverpool player. Okay, letak kita tak mau letak ni 3. Okay. Tak mau Ronaldo, Henry, tak mau Salah. 3 tak ada Tak ada. Okay. Aku letak apa? Yang tengah. Dia Drogba. Okay. Lagi? Left wing. Aku akan letak Gareth Bale. Tak nak. Put. Gareth Bale pula. Apa yang Gareth Bale pula? Salah. Aku akan letak right Wayne Rooney. Okay. Wayne Rooney. Tak favourite sangat. Second top scorer in the Okay. Lagi? Left aku akan letak siapa Eden Hazard. Sibuk lah Acah dia ni. Palabu betul. Pantat. Siapa lagi? Tak ada orang front three tu bagus. Aku boleh tukar letak Alan Shearer lah. Aku pun nak letak Alan Shearer tengah. Alan Shearer, Coutinho Okay. dengan Eden Hazard. Coutinho dengan Hazard kat tepi. I mean there's a lot lah. Tapi pandangan masing-masing lah. Tapi front three tu Mo Salah. Theo Walcott ada. Tapi Theo Walcott ada. Kalau aku cakap kau, yang player Premier League yang pernah menang that player of the year for Dennis 2 times, Bergkamp, yang 2 kali menang, Thierry, Mo Salah, Nemanja, John, lagi satu siapa Cristiano Ronaldo. Ni 5 je. Yang pernah menang 2 kali tau. So jangan cakap ni Saka bagus, Gabriel bagus. Jangan datang kat aku, bro. Kita Arsenal paling besar tau dalam Premier League. Okay lah, kita tengok lah Arsenal boleh retain the title ke tak next season, okay? Boleh retain bagus. Okay, what is your prediction for next season? Tak tahu. Pasal kita World Cup belum habis, orang belum beli player. So kita tak tahu how it will. Aku cuma kita cakap, akan predict bila nanti season dah nak start, okay? Aku boleh predict sekarang top 6 je lah. Aku boleh cakap itu je. Masalahnya kau tak tahu pun who these teams are gonna bring in. Aku nak jadi macam Arsenal fan juga. Dah bosan next season. I love this game. Nampak? Betis Evra. Aku lupa macam tu nak makan tadi. Jadi tak apa lah. Yeah. By the way, congrats to Arsenal. Yes, congrats to PSG. And tak cakap je cakap. Okay, aku harapkan yang terbaik untuk Liverpool next season. Same to my club also. Manchester United, please buy Alpha Fuad Nazario. Thank you for listening. Kalau anda ingat ada benda yang kita salah cakap ke, korang rasa korang ada opinion yang lebih baik, sila komen kat YouTube ataupun dekat Spotify kita. Okay, so macam tadi ada player datang kedai tadi Western. Siapa? Yang muka macam Martinez tadi, tapi beli baju Arsenal. Bukan tadi, itu hari. Itu hari okay, sorry. Nama dia siapa? Amal. Bukan Hamas, Ahmad bukan Amal. Itu hari nama apa? Ahmad aku cakap. Ahmad. Sorry. Kalau kau dengar ni, aku nanti next time panggil kau Ahmad je.
Okay. Thank you so much for listening. Jangan lupa follow kita di TikTok, Instagram dan juga YouTube and Spotify. Kalau anda ingin beli rumah atau sewa rumah atau jual rumah, sila hubungi Frida Ejen Masyarakat di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau kau lupa setingkat untuk masyarakat. Kalau tipu, tidak berkat. Jumpa lagi.